Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Mahkamah telah menolak rayuan yang difailkan oleh pasukan pembelaan. Jadi hukuman Mahkamah Session telah dikekalkan dengan tempoh penjara dan juga sabit penjara dan juga sebatan yang sama. Jadi kami di pihak pembelaan akan memfailkan rayuan pada hari ini dan juga akan memfailkan satu permohonan penangguhan iaitu stay of execution di Mahkamah Rayuan kerana permohonan stay yang dibuat pada pagi ini di hadapan Yang Arif Hakim telah ditolak. Jadi kita akan memfailkan satu permohonan stay dengan sijil perlakuan segera untuk mendapatkan satu tarikh awal pendengaran permohonan stay di Mahkamah Rayuan. Jadi berkenaan dengan notis appeal, kita akan failkan notis by secepat mungkin, kemungkinan pada petang ni. Dan seperti yang saya cakap tadi, permohonan stay of execution dan juga certificate of urgency akan difailkan selewat-lewatnya pada minggu hadapan lah. Itu saja. So untuk hari ini Daya Said akan dibawa terus ke penjara. Yes, Daya Said akan dibawa ke penjara sementara menunggu permohonan stay yang akan difailkan oleh pihak pembelaan di Mahkamah Rayuan selewat-lewatnya minggu hadapan. Dan sekiranya permohonan stay dibenarkan dan Daya Said akan dikeluarkanlah sementara menunggu pelepasan rayuan di Mahkamah Rayuan nanti. Untuk permohonan tu tuan, dia untuk maksudnya tangguhan untuk sabitan kes ke macam mana? Kes dia macam ni. Dia hari itu Mahkamah Session telah memberikan hukuman sebanyak 10 tahun 3 sebatan, di mana Mahkamah Tinggi dia dah masuk 21 hari. Lepas tu kita minta permohonan jamin, Mahkamah Tinggi benarkan dan rayuan pada hari ini telah didengar, diputuskan oleh Mahkamah Tinggi, di mana Mahkamah tidak bersetuju dengan rayuan kita. Basically the issue revolving around consent lah. So Mahkamah tidak setuju dengan kita punya ujahan dan Mahkamah cakap ada tidak mengambil kira ujahan pembelaan lah. So di mana Mahkamah telah mengekalkan hukuman dan sabitan di Mahkamah Session 10 tahun 3 sebatan dan jurus selepas itu kita telah memohon untuk stay of execution, penangguhan pelaksanaan hukuman tersebut dengan alasan kita akan memfailkan rayuan di Mahkamah Rayuan, tetapi permohonan tersebut telah ditolak setelah kami ujarkan secara berlebar. Alasan tersebut Mahkamah Tinggi adalah tiada keadaan-keadaan khas, walaupun kita telah memberitahu Mahkamah bahawa OKT pada masa yang sentiasa hadir ke Mahkamah dan bukan flight risk dan juga baru saja mendapati anak baru 3 bulan lahir. So kami akan memfailkan rayuan secepat mungkin di Mahkamah Rayuan dan juga permohonan pelaksanaan di Mahkamah Rayuan, permohonan stay di Mahkamah Rayuan untuk penangguhan pelaksanaan atas alasan yang betul adalah terdapat novel points yang should be ventilated by the Court of Appeal lah. Terdapat pertikaian undang-undang di bawah Seksyen 375 Kanun Keseksaan yang perlu diputuskan oleh Mahkamah Rayuan. Memandangkan ada sedikit kekeliruan berkenaan dengan naratif pendakwaan dan juga naratif pembelaan berkenaan dengan Seksyen 375 dengan 376 Kanun Keseksaan. Jelas Okay. So kalau kita dapat tarikh untuk tarikh untuk penangguhan iaitu tarikh stay, kita akan maklumkan nanti lah. Okay. So secepat mungkin tu bila tuan? Kita akan dapatkan tarikh mungkin dalam sebab tempoh kita kena draft application and all that. So let's say kita file Monday ke, kita file dengan pelakon segera ke, maybe another 1 week, 2 weeks. dalam tempoh 2 minggu. Dalam tempoh 2 minggu. Subject to serving to the deliver. Dalam tempoh 2 minggu untuk tarikh pendengaran permohonan stay kita lah, sebab permohonan stay yang kita filekan bersama dengan sedia perlakuan segera. Sebab isu yang kita akan lagi bahawa kes ini memerlukan keputusan Mahkamah Rayuan untuk memutuskan perkara fakta dapatan kerana ada novel isu untuk kita dibincangkan, kerana isu tentang konsep, tentang persetujuan ketika insiden itu berlaku. Jadi itu saja setakat ni. Okey tuan. Okay. Alright, thank you. Yeah. DP